Antara berita penting hari ini yang kita inform pada semua. Sila Cik Di. Hari ini saya buat satu lagi laporan polis. Kali ini saya buat terhadap 3 akaun. Right. Gunakan suara Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah diedit, yang telah diubah. Jadi kita tengok komen-komen tu amat menyedihkan. Turut sama-sama menghina. Yang sebenarnya yang mereka hina itu adalah takbir itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Ini kebesaran Allah ni dihina, dipersendakan, buat konon-konon bangun tidur lah, seolah-olah makan tercekik lah. Betul. Isu yang paling utama sekarang ni adalah diubah suai takbir raya. Ya, betul. Itu kita orang Islam, kita faham bahawa benda ni salah, benda ni tak betul. Kalau bukan Islam yang buat hinaan macam tu, ataupun buat lakonan, ataupun mempersendakan kita marah Cik Di. Oi, kita geram. Bangkit semua, kita marah. Bangkit. Habis penuh pada merebuk. Sebab itu saya buat report polis ni terhadap 3 akaun. Yang pertama ialah akaun TikTok Along Sempoi 96. Siap sedia lah. Along Sempoi 96. Dan yang ni yang kurang ajar ni, Imran Khan. Imran Khan ni dia labelkan diri dia sebagai mat Pakistan. So kalau dia rasa dia tu mat Pakistan, terlebih Pakistan, kenapa ada dekat Malaysia? Pergilah Pakistan. Pergilah Pakistan, sebab dia mat Pakistan kan. Yang ketiga ni penting. Syah. Orang ini yang akaunnya nama Kucing Jiran ni, inilah akaun yang pertama alunan PMX yang telah diubah, yang telah diolah menjadi perlahan seolah-olah tak berbahaya tu. Ni akaun Kucing Jiran ni. Saya harap 3 akaun ni, walaupun yang ni pemula, tapi saya nak semua yang mempersenda ni dihadapkan ke muka pengadilan. Kita dah jumpa dengan IO. Yes. IO dah dapat maklumat. Dia pun akan mulakan siasatan sama dengan SKMM. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Imran Khan, Along Sempoi, Kucing Jiran. Yang Mastura tu macam mana? Dah padam semua? Yang Mastura dah padam. Mastura dah padam. So terima kasih kepada Mastura Norsyah tu sebab dah padam akaun dia ataupun dah private account dia dan dah delete FB dia. Dan delete FB FB dia dan TikTok dia tu. Yang tu kita letak tepi lah. Tapi yang 3 yang ni Cik Di, lawan tetap lawan.